Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera dan selamat datang ke Bantuan MY. Perkongsian kali ini membawa berita baik kepada para penerima bantuan kerajaan kerana bermula hari ini 1 Julai 2026, beberapa pembayaran rasmi mula disalurkan kepada penerima yang layak. Terdapat 3 pembayaran utama yang dijadualkan pada hari ini, melibatkan program Sumbangan Asas Rahmah atau SARA, penambahan kadar SARA kepada penerima ekasih yang layak serta pembayaran manfaat per keso. Kita mulakan dengan pembayaran Sumbangan Asas Rahmah atau SARA bagi bulan Julai 2026. Bantuan ini disalurkan terus melalui MyCAD kepada penerima yang layak untuk digunakan bagi pembelian barangan keperluan asas di pasar raya dan kedai runcit yang mengambil bahagian. Bagi penerima SARA di bawah kategori STR, kadar bantuan bulanan adalah RM100 untuk isi rumah, RM50 bagi warga emas tanpa pasangan dan RM50 untuk golongan bujang. Sementara itu, penerima yang turut tersenarai dalam pangkalan data e-Kasih sebagai miskin atau miskin tegar akan menerima kadar bantuan yang lebih tinggi. Kategori isi rumah akan menerima RM200, warga emas tanpa pasangan RM150, manakala golongan bujang menerima RM100. Sekiranya anda sebelum ini menerima kadar biasa tetapi kini mendapati jumlah yang dikreditkan lebih tinggi, besar kemungkinan status anda telah dikemaskini sebagai penerima e-Kasih yang layak. Semakan boleh dibuat melalui portal rasmi SARA atau aplikasi MyKasih bagi mengetahui jumlah bantuan yang diterima. Selain itu, hari ini juga merupakan tarikh pembayaran manfaat per keso bagi bulan Julai. Pembayaran ini melibatkan pelbagai skim di bawah per keso termasuk pencen ilat, pencen penakat, alaun layanan sentiasa, faedah di bawah sistem insurans pekerjaan atau SIP serta manfaat-manfaat lain mengikut kelayakan penerima. Bagi penerima manfaat per keso, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang telah didaftarkan. Oleh itu, anda disarankan untuk membuat semakan akaun bank atau saluran rasmi per keso sekiranya pembayaran masih belum diterima dalam tempoh yang ditetapkan. Secara keseluruhannya, terdapat 3 pembayaran utama yang bermula hari ini iaitu pembayaran bulanan SARA, penambahan kadar SARA kepada penerima ekasih yang layak serta pembayaran manfaat per keso kepada penerima yang memenuhi syarat. Bagi yang menerima bantuan ini, manfaatkanlah wang dan bantuan yang diperoleh dengan sebaiknya. Utamakan keperluan harian, perbelanjaan penting dan elakkan pembaziran agar bantuan yang diterima benar-benar memberi manfaat kepada keluarga. Itulah perkembangan terkini mengenai pembayaran bantuan kerajaan yang bermula pada 1 Julai 2026. Semoga perkongsian ini membantu anda mendapatkan maklumat yang tepat dan memudahkan urusan semakan pembayaran masing-masing. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa terus ikuti Bantuan MY untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai bantuan kerajaan, pembayaran bantuan dan pelbagai informasi bermanfaat. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.